Ni 10 bulan 10. Hampir kurang kat pukul 5 lah. Standby tu Pantai Sepat. Ting ting. On the way. Okay, on the way guys. Lagi 20 minit lagi kot sampai. Okay, dah sampai di Masjid Pantai Sepat. So ni view dia lah. View dia kawasan B depan aku ni. Dan di belah sini adalah kawasan C. Kawasan C di belah tepi masjid. So ni dah ada orang. Aku akan masuk kawasan B di tengah ni. So standby, aku akan set up. Alright. Gang, aku dah siap set up. So inilah view kemah. Kemah aku pack kat sini. Dan ni tempat untuk lepak dan makan lah. Okay, ni pantai. Sekarang dah masuk waktu maghrib.
macam ada kilat lah belah sana. Okay geng, menu malam ni is oden lah. Oden kimchi. Ada chef hotel. Oh ni chef tak apa tahu boleh wadah seorang ni. Cik Amir dibantu tukang siang kita ada. Jadi dia nak rebus apa ni cuk? Telur puyuh lah. Terima bawa telur puyuh. Tu dia telur puyuh dah. Ni dah biasalah makanan-makanan macam yang tofu ni. Korea, arasu. Anak sayur. Anak sayur. Anak sayur. Itu je. Cuaca macam mana cuaca? Cuaca nampaknya gelap lah kat depan ni. Kemungkinan hujan, kita tak pasti ukur apa, jadi kita standby lah. So kemah aku kat belakang ni dah secure. Itu saja. Penting kita makan dulu geng. Okay. Baju couple mat. Okay. Okay geng. Sekarang hujan lah. So secure flysheet dah rendah dah. Angin kuat guys. Tapi odeng tetap masak lah. Aku nak makan lah. Dia hidup sederhana kapok. Ini ni. Oh ni. Okay. Oden. Hujan. Di depan tu orang pacak kemah. Sampai. Okay, dah masak oden. Standby untuk makan. Ini je setup. Santai-santai. Ada bantai, aku akan ambil bantai. Alright. Kipas kalau panas. Itu saja. Janji boleh tidur. Oh ni selepas hujan lah. Bersilang-silang mat tali. Lepas hujan. Kat depan tu dah ada geng kemah lah. Dia hujan tadi. Woo! Perut sudah kenyang. Tunggu masa nak tidur ah. Oh, 12.45 dah. Jadi masa untuk tidur lah. Okay. Macam ni je. Simple-simple lah. Good night. Okay geng, jam pukul 6. Johor malam ni. Aku akan sembahyang subuh dulu. Pukul 6 kat masjid sini ya.
Okay geng, menu pagi. Bersih ya. And masak ni sikit. Kita ni. Okey ni. Cek telur. Naik buih dulu. Omelette ya. Omelette. Dia. Okey. Omelette sudah siap. So next adalah Begitu oglio. oglio carbonara. Tiba. Terima. Boleh shoot lah. Start je ni. Sebab dah ada ready made. Kita nak rebus ya. Okay geng. Nampaknya chef western kita siap masukkan ni ya. Tu dia. Oglio carbonara. Dan guys, ready to eat. Okay geng. Ini adalah inisiatif sebab aku tak cukup pack. Tu dia. T10 guys. T10 pun boleh. Ada lagi satu kat sini. Satu lagi geng. Tu dia. Batang GS. Asal boleh lah. Janji boleh pacak. So kemah aku kat sini ya. Kemah kat sini. Redak. So tengah hari pagi ni panas sikit. Cuaca. Okay geng. So lauk tengah hari ya, menu tengah hari adalah ayam goreng kicap. So ayam baru tengah goreng. Kita akan setting tengok lagi dah siap macam mana. Alright. Kita tengah nak set-up ni, panas-panas ni, lapar. Terima. Okay geng. Kejadian dia, nampak gelap sangat dah. Inilah yang masak kicap. Nice. Pokok daun pula. Ada ulam dia. Ada budu sikit. Itu saja. Okey, yang terakhir adalah samai belacan pedas gila. Daripada import chef import. Tiba. Okey geng, nasi pun dah masak. So kita dah ready untuk makan menu hari ni. B40 lah. Tu dia. Ni yang betul ulang raja bos. Baru bagus untuk kesihatan. Okey, jom bismillah. Ini kita buat ayam BBQ perisa tom yum. Tu dia. Tengok sikit. Okay guys, kita tengok malam ni grill ayam grill BBQ tom yum. Terima. So Maggi punya. Nice. Okay geng, kalau pun nampak kat sana tu geng-geng campers dah sampai. Ni pun dah setting dalam 9 kemah kat depan ni. Jauh lah pada kami. Jauh. Cuaca hari ni pun okey. So menu tadi untuk preparation malam ni lah nak makan. Itu je yang ada. Makan je lah.
So stay tune untuk malam ni. Okay, bye. YouTube 1 million. So weather burung sudah bunyi. Nampak macam nak hujan lah. So kita kena buat preparation, secure flysheet dan kemah dulu. Okay. Dik dapat apa dik? Tak ada apa? Aduh. Pisang dik. So kalau kat sini kau boleh nampak kemah. Tu yang ada kain tola kuning tu. Itulah kemah tu. Sekejap lagi. Ini mana main ni, naik motor ni. Ayo. Okey geng. Hujan lebat, basahan. Oh, hujan sangat lebat hari ni. Itu hujan lebat. Day 2 lah. Nampaknya kemah sana. Adakah okey ya? Tapi kemah kita kat sini masih nice. Alang-alang basuh je tolong aku. Kami bertiga baru lepas secure lah. Basah lenjun. Baru lepas secure kemah-kemah kat sana. Angin sungguh kuat pada petang ni. Berkelajuan 100 knot. Amat-amat rasyak. Tapi alhamdulillah semuanya okey lah. Terkawal. Secure. Tapi berlompak guys. Tak apalah.